Sebab ramai permintaan, tak apa, abang belanja hari ni. Tapi jual tak jual tu tak tahu lagi. Tengah mikir, sayang pula rasa. Sekejap kena review kat luar baru terang sikit. Kita review tengah jalan lah. Okay, kita start belanja dalam tu. Tengok. Dalam dalaman kereta ni, ini memang semua daripada L7 Gino. Ni memang barang Gino lah. Biasanya seat kulit dengan dashboard ada walnut. Steering bukan. Steering ni kita bukan steering Gino lah. Pintu memang komplit. 4 biji tu. Power window depan belakang. Kapet, daripada kapet besar sampai ke kacet pula. Kapet kecil depan belakang komplit. Ada lagi audio Pioneer. Nampak? Brand Pioneer. Hak ni samalah, ni pun Pioneer juga ni. Lagi apa lagi? Oh ni woofer. Under seat. Nampak? Lagi apa lagi? Belakang, speaker belakang. Sekejap kita belanja dalam bonet tu. Biasa kita belanja bonet depan, ni belanja bonet belakang. Bunyi pun sedap ni. Ni ada lampu ni model ni. Lagi apa lagi? Alang-alang dekat belakang ni. Tu, exhaust dia. Tak nampak pula brand dia. Macam mana nak tengok tu? Tapi straight ni, piping depan sampai belakang. Enjin, kalau setakat pakai enjin standard 1000cc ke 1.3 NA pun tak ada hambat lagi ni. Tengok ni. Wak Abi tebur dah alam tu. Mau ingat benda. Ni model ni Wak Abi tebur auto. Auto dia pun memang laju. Macam cat kereta ni memang cat luar dalam. Maksudnya kita buka pintu pun tengok sekala. Lepas tu dalam enjin bay dia sekala. Buka bonet belakang pun memang sama color dia. Satu lagi abang nak cakap, ngam-ngam mic habis bateri. Dia yang abang nak cakap, kereta ni setakat ni rasanya kalau 20k mungkin tak jual lagi.